Dah tengok dah. Siapa yang belum tengok, boleh pergi tengok. Sekejap saya letak thumbnail. Mana gambar thumbnail aku ni? Okay, ni lah. Korang boleh pergi serbu konten baru ni dekat YT Asla. Saya dah post tadi. Memang masing-masing kacip habis pecah perut. Dah. Aina dah ramai orang start request seluar gajah merah tu. Kau kena pakai lah. Kau kena tengok dekat YT aku punya komen. Ramai orang macam pakai line lah seluar gajah merah. Macam mana ni aku tak bawa seluar tu? Next time. Kenapa ada kucing kat sini? Kau ganti Tanjiro ke ni? Tanjiro campur dengan colour tu. Siapa lagi tu? Apa nama dia? Baku. Dua. Kenapa pula aku punya ni suka pin yang tak ada kaitan sangat ni? Moderator asli. Guys, pergi tengok konten guys, dah keluar. Tak kenal lah sini. Dia kejap merah, kejap hijau, kejap merah. Yang dah tengok lagi sampai 100k view. Yang belum tengok pergi marathon banyak-banyak sampai 100k view. Aku dapat rasakan macam hujan lebat lah cik. Angin cukup je. Kita tu. Pisang lagi hujan. Yang ke tu taklah opa. Kau bawa ke kamera kau. Tu shower tu. Kau bawa ke? Lepas shoot lah, aku nak shoot sambung shoot konten. Kau shoot tadi. Konten apa? Tu? Konten apa? Makanan? Bawa makanan? Show buat suara ayam. Korang nak dengar suara ayam dia, tunggulah konten dia. Tengok kat konten saja. Dia eksklusif. Suara ayam dia hanya ada dekat intro YT dia. Aina tak bawa lah seluar gajah merah tu sepati dia. Dia tak bawa. Kalau bawa kau nak buat konten ni? Dia sombong. Kalau bawa kau nak buat konten aku dengan seluar tu kat sini? Boleh je. Dia ambil lah dekat rumah aku. Yelah tu kau. Sumpah. Rumah aku setengah jam 40 minit tu. Macam aku di office. Setengah jam 40 minit tu jauh lah gila. Mungkin sebab aku dah balik di office tu, aku rasa dekat kot. Korang yang belum tengok pergi serbu tau. Aku rasa dah banyak kali. Serbu konten YT Asla. Asla post konten bersama AIT. Ada banyak-banyak best, seragam, kacip. Konten Abel tak ada. Abel tak ada konten korang. Esok kot baru ada. So, daripada tunggu konten Abel yang keluar esok tu, baik korang tengok Asla punya konten. Good idea. Thinking. Creative thinking. YT Ana tak ada lagi video kan? Ana tak post video lagi kat YT ke? Tapi air dia macam kotor sikit. Sana pun sama. Tapi air dia macam kotor Ya. Dia macam kalau kau mandi sekali dengan lebah nature. Nature dia macam net zero wild sikit lah. Kalau kau mandi kat Macam Pusi. Bapak Tazin lah mandi. Betul. Sini pun kau boleh nampak dia macam
agak keruhan lah. Dekat belah sana lagi lah, kau boleh nampak kekatu berenang-renang. So dia macam nature sikit. Tak ada. Kan saya punya bag. Beg mana? Asal siapa perempuan dah? Bag zip. Siapa perempuan dapat bilik di sana? Bag zip. Perempuan semua bilik sana. Oh ya tak? Bag zip, lepas tu ada bag yang warna biru tu. Apa kata awak tengok sendiri? Senang je tu. Dia dalam bag yang buka bag zip tu ada satu bag sketches yang bag kasut tu. Dalam bag kasut tu ada ada charger. Ya, pakcik ni mengarah-arah je tahu. Dah lah baju comot. Tengok tu. Minum coklat. Pengotor. I'm passing this phone to someone is so handsome boy. But smell like ikan masin. Kenapa macam Kenapa macam rentung betul aku di sini ni? Hai Aus, hai. Kenapa ndak live? Aku berhabis berak. Berhabis berak, babes, sedapnya cebok. Barangku banyak. Weh, macam mana ni aku mau bawa naik sini ya? Ada 3 luggage. Macam mana ya? Kamu bisa nampak konten Asla, tapi nampak konten dia ni. Come on, support Asla, let's go. Cantiknya setup. Cantiklah setup untuk kursi panas ni, beb. Untung siapa yang dapat kursi panas ni. Cantik setup dorang. Bukan alang-alang. Tanjiro Asla. I am passing this phone to someone. Iya, kurus muka aku gara-gara Asla ndak mungkin di sini. Konten AB ada tak? Ada. Konten tu hari ni juga shoot. Kursi panas hari ni juga shoot. Ya? Ya? Oh wow. Siapa lagi kursi panas ni? Yang kursi panas tu di mana dorang sekarang? Sebelah sana. Motor dah sampai awal. Jadi kita dah tahu lah ni, kita boleh nampak lah ni siapa sebenarnya. Tak, kita lagi semua dah buka dong menyorok. Oh ya, sorok di mana? Di rumah sinilah juga, kawasan sini. Siapa dapat? Baguslah Ihin. Semat weh, ambil lah tu footage. Irfan, semuanya kau. Pan, love you.
Kiss dapatkan. Kiss tak pasti babes. Okay, sekarang ni sumpah aku tak tahu siapa yang dapat kursi. Cuma tak. Kenapa? Syami. Syami kan lucu lah Syami. Kakakku Dila mesti dapat. Kakakku kahwin besok no. Lambat dia dapat kursi panas. Besok dah kahwin. Dah solat ke kejap. Kita orang ganti-ganti. Korang subscribers aku dah ni. Alhamdulillah, terima kasih korang support saya. Subscribersku dah 135. Masya Allah, terima kasih. Murah rezeki kamu, kirim salam mak ayah ya. Dah 135. Masya Allah, terima kasih. Sekali tu aku pergi tandas sekali. Tandas. Dah tu lama lagi. Sini tak ada tandas kah? Adalah ni dalam ni. Kat sini macam Berapa nice. lagi cukup bawa? Satu je. Tapi lagi besar. Aku 3 weh. 3 lagi kau. 3 luggage. Lepas tu lain lagi baju dekat luar. Jajan aku singgah tadi membeli jajan bapak banyak. 3 luggage. Kau je ni letak one set spender, satu luggage. Satu lagi 2 baju tu macam mana? Satu luggage tu kerusi. 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 Kasut. Nanti jom buat trend ni. Apa tu? Ger. Asal jumpa fortune lah kat sini. Untuk paranormal. Weh, Aina. Bilik rahsia. Siapa je yang berani buka ni tu? Sumpah seram kat sini. Seram. Itu bilik ni. Bilik ni. Lagi. Yang Daus. Kedua. Perempuan dekat sana kan? Ui, let's go. Kita orang padu di sini. Let's go. Kenapa padu? Mesti ujung-ujung nanti kita orang boleh mandi-mandi dekat sini. Sana ada juga. Kenapa Tak ni. kau tak padu? Ini air Tak, je sini boleh shoot dekat atas weh. Air keruh-keruh kotor. Nak buat konten apa semua, faham tak? Sana pun boleh shoot, boleh buat konten. Kan? Tapi cantik di sini, lighting dia cantik. Tak ada sana kau tak Masuk ada lighting. Tak, dekat sana lampu dia dekat luar ada. Ada. Kita orang bawa ring light. Tak ada, kita orang lagi cantik Ya, lelaki. ada kan? Sana cantik, campur muka-muka cantik pula. Korang hauk. nak malas nak balas. Dekat sini semua macam menggerutu, tak mandi sangat. Laki pula jenis yang busuk-busuk. Unaria. Wow. Kita jumpa pot bagus untuk paranormal. Mana belakang ni ke? Besok malam aku Hutan belakang ni ke? Ni. Tak payah hutan. Bilik Kita ni. ada bilik rahsia di sini. Sini ni aku nak mandi. So, aku akan make sure kita jelajah satu tempat ni penuh dengan misteri. So korang boleh stay tune konten Aslan next nanti paranormal kat nanti sini. Set up sikit aku nak duduk sini. Aku nak takut kau orang. Ni tu aku duduk sini. Aku belum start kan? Sini. Kat sini pun ada Kat sini ada. Wah. Aina, aku jumpa satu bilik rahsia. Di atas sana. Itu bukan bilik orang. Dia dekat sana cantik. Aku tak nak cantik, aku nak misteri. Dia luar lah sini. Okay lah Cakap korang. siap bangunan bekas peperangan. Hancur-hancur kan belum siap. Buat konten gitu. Okay, korang next konten paranormal. Konten paranormal Aslan next lah nanti. Ini semua dia ada lampu ni tepi.
Habis masuk dengan kita tengok. Dia orang pakai tudung je lah. Okay, lagi Aslan end live dulu. Dah maghrib. Korang jangan lupa untuk tengok Aslan punya konten dekat YT. Asal dah post tadi. Masuk atas. Misteri. Yang takut kan? Bilik misteri Aina kat atas tu kena hati-hati. Tu Abang ni tak vibe. Nak buat misteri. Ui. Oh. Tempat ni. Cik ayat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gelapnya. Habis tengok Aina pakai kasut. Tak ada pun switch dia. Itu je lah lampunya habis sudah buka. Tutup pintu atas lagi lah. Ni atas ada lampu kan? Mana habisnya? Atas ada lampu kan Azhar? Entah. Pergilah tengok. Mana nak nampak ni? It's not bad. Kan? Kan? Ha, tu betul-betul. Dah. Okay lagi Asal nak Ella dulu. Korang jangan lupa untuk pergi tengok konten Asal kat YT. Konten kasih faham bos. Korang pergi tengok, okay? Bye. Saya nak block seorang ni sebab semua awak.